Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan bertajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia, iaitu satu analisis terhadap rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 serta hubung kaitnya dengan kompetensi 6C. Pembentangan ini bertujuan untuk menghuraikan bagaimana aspirasi dan hala tuju pendidikan negara dirangka bagi melahirkan generasi murid yang seimbang, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Selain itu, kami juga akan membincangkan implikasi pelaksanaan dasar ini terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik, khususnya dari segi peranan, nilai dan kompetensi profesional guru. Sebelum itu, apa itu RPM 2026 hingga 2035 ni? RPM 2026 hingga 2035 ini merupakan pelan induk pendidikan negara yang digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggantikan pelan pembangunan pendidikan Malaysia sebelum ini. Sabar. Tujuan utama RPM ini adalah untuk mentransformasikan sistem pendidikan Malaysia supaya lebih inklusif, berkualiti dan relevan dengan keperluan masa hadapan, selaras dengan perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan pasaran kerja. Jadi, RPM ini menekankan pembangunan murid serta holistik pemerkasaan guru. Jadi RPM ini menekankan pembangunan murid secara holistik serta pemerkasaan guru, penggunaan teknologi pendidikan dan pengukuhan tadbir urus pendidikan melalui teras strategik utama. Manakala kompetensi 6C ini pula merupakan satu kerangka kemahiran abad ke-21 yang ditekankan dalam sistem pendidikan masa kini bagi melahirkan murid yang seimbang dan berdaya saing. Kompetensi 6C ini sangatlah berkait rapat dengan hala tuju RPM 2026 hingga 2035 kerana kedua-duanya bertujuan untuk melahirkan murid yang holistik serta guru yang berjiwa pendidik dan sedia menghadapi cabaran masa hadapan. Jadi sebelum kita teruskan dengan pembincangan pada hari ini, jadi kami ingin menghasratkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Azizi bin Jaafar kerana telah membantu dalam tugasan kedua kuliah GPPP 1092. Jadi tanpa beliau siapalah kami. Beliau telah menolong kami dalam kuliah-kuliah dan juga tugasan-tugasan yang diberikan oleh kami. Beliau juga membantu kami, membimbing kami dan mendidik kami dan cara-cara untuk menjadi guru yang sebenar. Antara nasihat yang diberikan oleh kami ialah jangan fikirkan tentang duit. Keluarkanlah duit untuk pelajar kami. Jadi itulah salah satu quotes yang kami ambil daripada beliau dan meletakkan dalam diri kami masing-masing. Jadi seterusnya objektif pembentangan pada hari ini ialah pada akhir pembentangan, pendengar dapat menghuraikan aspirasi pendidikan, menjelaskan hala tuju pendidikan, menerangkan apa itu KPPB, menjelaskan maksud 6C, menganalisis implikasi terhadap pembentukan peranan guru dan mengemukakan cadangan penambahbaikan yang relevan. Baiklah, kita sedar bahawa kita telah melonjak masuk ke dalam era revolusi 4.0. Jadi sejajar dengan era revolusi 4.0, kita dapat sedar bahawa sistem pendidikan juga turut berkembang sejajar dengan era revolusi 4.0. Jadi apa kita dapat lihat bahawa terdapat pelbagai kegunaan teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran harian kita. Sebagai contoh, penggunaan kecerdasan buatan ataupun AI dalam membantu guru-guru dan murid-murid untuk mengetahui lebih lagi dalam pembelajaran ataupun dalam membuat tugasan-tugasan mereka. Jadi dengan manfaat kecerdasan buatan ini, kita sedar bahawa teknologi amatlah membantu pendidikan Malaysia untuk melonjak naik ke arah yang lebih tinggi. Jadi bagaimanakah cara Kementerian Pendidikan Malaysia membalas kemodenan ini? Jadi dengan melaksanakan RPM, iaitu RPM 2026 hingga 2035, iaitu membawa matlamat memastikan sistem pendidikan kekal relevan dengan globalisasi dan digitalisasi. Dan falsafah mereka berpegang pada prinsip JD, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan akhir sekali, hasil melahirkan murid yang cemerlang dari segi akademik, beretika dan bertanggungjawab. Jadi inilah fasa-fasa Kementerian Pendidikan untuk membantu sistem pendidikan untuk melonjak lagi sejajar dengan perkembangan
industri revolusi, era revolusi industri. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan 7 teras strategik rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 ini yang menjadi tunjuk utama dalam usaha mentransformasikan sistem pendidikan negara. Yang pertama, teras memastikan sistem pendidikan Malaysia yang terangkum, dinamik dan relevan. Dan seterusnya, teras kedua iaitu mengoptimalkan potensi setiap murid melalui pengalaman pembelajaran bermakna. Dan yang ketiga iaitu mentransformasikan pendidik agar berkeupayaan tinggi dan berorientasikan masa depan. Yang keempat, pemantaukan prasarana dan digital semua institusi pendidikan KPM. Yang kelima, mempiagat sinergi antara institusi pendidikan KPM dengan semua pihak berkepentingan. Dan yang keenam, membudayakan kemampuan dalam ekosistem pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kecekapan tadbir urus dan sistem penyampaian. Seterusnya kita akan pergi kepada 5 aspirasi utama dalam pendidikan negara kita. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia ini inginkan beberapa aspek untuk kekal maju. Di antaranya ialah dari aspek akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Dari segi akses ialah mereka inginkan 100% enrollment merentas semua peringkat, iaitu daripada prasekolah hingga sekolah menengah, dan memberi peluang sama rata kepada semua. Maksudnya di sini peluang kepada semua pelajar ada disebabkan semua pelajar masuk sekolah. Jadi kerajaan mewajibkan semua pelajar di semua kanak-kanak di dalam Malaysia mengambil pengajian dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Seterusnya kita akan pergi kepada aspek kualiti. Kualiti pendidikan Malaysia haruslah dipertingkatkan sejajar dengan peringkat antarabangsa. Macam kita melihat seperti contoh PISA dan TIMSS. Daripada pendidikan negara luar, kita dapat selaraskan dengan negara kita. Seterusnya equity. Equity mengurangkan jurang pencapaian bandar dan luar bandar sebanyak 50%. Apa yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan ini menunjukkan bahawa kita akan memberikan lebih peluang kepada pelajar luar bandar untuk berjaya juga. Bukan sekadar anda masuk ke sekolah bandar, anda berjaya. Tidak semestinya begitu. Seterusnya, perpaduan. Perpaduan membentuk masyarakat yang lebih harmoni melalui perkongsian nilai dan pengalaman prasekolah melalui pelbagai kaum. Jadi kita inginkan satu perpaduan dipupuk dari kecil lagi dengan memasukkan pelbagai jenis kaum, murid daripada pelbagai jenis kaum dalam sebuah kelas supaya mereka boleh tahu tentang adat dan budaya mereka dan juga belajar bersama-sama, hidup secara satu masyarakat harmoni. Dan akhir sekali, daripada segi kecekapan, memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan kewangan sedia. Jadi kita haruslah menggunakan dana kerajaan bagi supaya kewangan kita dapat dikawal dengan baik dan diselaraskan dengan baik. Segala dana-dana yang digunakan haruslah relevan dan haruslah mengikut perkembangan teknologi semasa. Sekarang kita beralih kepada hala 7 pendidikan terkini. Pada hari ini, saya akan datangkan 4 hala 7, iaitu yang pertama adalah pendidikan digital. Pendidikan digital bermaksud integrasi teknologi menyeluruh. Integrasi itu adalah penyatuan teknologi menyeluruh, dan di Malaysia sekarang ini, kita giat menggunakan Pelantar D5, iaitu satu website teknologi yang telah diwujudkan oleh KPM untuk memudahkan guru-guru dan juga murid-murid menghantar kerja sekolah ataupun melihat bahan-bahan untuk mereka belajar pada hari itu. Dan kita ada Google Classroom, iaitu salah satu aplikasi yang sangat meluas digunakan lagi-lagi untuk membuat kelas dalam talian, dan aplikasi pembelajaran digital yang lain. Dan yang kedua, kita beralih kepada persediaan kerjaya, iaitu TVET dan juga STEM. Pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET serta STEM diperkasakan untuk melahirkan tenaga kerja mahir. Ini untuk meningkatkan penguasaan murid dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang teknikal. Dan sekarang ini negara kita merupakan negara yang memerlukan lebih banyak tenaga kerja mahir ini, dan oleh itu kita memperbanyakkan lagi sekolah-sekolah TVET dan juga STEM, iaitu tentang sains dan teknologi. Dan yang ketiga adalah pendidikan inklusif, iaitu pendidikan yang memastikan tiada murid yang tercicir daripada sistem pendidikan. Ini adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya jurang pendidikan dalam kalangan pelajar.
Dan yang terakhir adalah pembelajaran sepanjang hayat, iaitu budaya belajar yang berterusan melangkaui usia persekolahan. Secara totalnya, peralihan daripada teori semata-mata kepada pendekatan praktikal dan berorientasikan masa depan ini dapat membantu negara kita dari segi ekonomi dan juga sosial. Seterusnya, metodologi pengajaran dan konsep KPPB. KPPB adalah kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Pendekatan kita daripada pendekatan tradisional, kita akan mula beralih kepada pendekatan KPPB, iaitu kita lihat balik kepada pendekatan tradisional dahulu kala, murid adalah pasif, hanya mendengar penerangan guru dan menghafal fakta semata-mata. Sedangkan kita transformasikan konsep pembelajaran pada waktu ini kepada pendekatan KPPB dan ia sangat berlawanan dengan gaya tradisional kita, iaitu murid terlibat secara aktif, pembelajaran berasaskan projek, perbincangan kumpulan dan kolaboratif, pembelajaran kontekstual iaitu pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan sebenar. Murid belajar bukan sekadar dalam kelas tapi belajar sesuatu yang dapat diaplikasikan di luar kelas juga. Okay. Impaknya dia membolehkan murid memahami konsep secara mendalam. Baiklah, sekarang kita akan lihat visi 2035 iaitu rangka kerja 6C untuk pendidikan holistik menerajui aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2026 hingga 2035. Baik, sebelum tu, apa itu PPM 2026 hingga 2035 ni? PPM 2026 hingga 2035 ini merupakan pelan strategik negara yang bertujuan untuk memperkukuhkan sistem pendidikan supaya menjadi lebih relevan, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Baik, kita tengok kepada matlamat utama PPM ni, di mana matlamat utama dia ialah untuk membangunkan insan secara menyeluruh, merangkumi aspek intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, kita tengok kepada yang kedua iaitu cabaran semasa. Cabaran untuk melaksanakan PPM ini ialah menghadapi revolusi industri 4.0, globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Kenapa kita perlu melaksanakan PPM ni? Salah satu sebab dia adalah untuk melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang akademik, bahkan memiliki kemahiran abad ke-21 yang menyeluruh, seimbang dan menyeluruh. Oh my god, kaciknya belakang tu lima kat je lah. Okay, next. Baiklah, sekarang kita lihat konsep 6C iaitu tunjang pendidikan abad ke-21. Jadi, apa itu konsep 6C ni? Konsep 6C ni merujuk kepada 6 kompetensi utama yang perlu dikuasai oleh murid bagi menghadapi cabaran masa depan. Jadi, elemen ini diintegrasikan dalam kurikulum, pedagogi dan pentadsiran untuk pembelajaran yang bermakna, autentik dan berpusatkan murid. Jadi antara elemen 6C yang ada dalam ni adalah critical thinking, creativity, communication, collaboration, character dan citizenship. Tujuan 6C ni adalah untuk membentuk kepribadian murid yang holistik, seimbang serta berdaya tahan. Jadi kita pergi kepada kompetensi utama yang dalam pembelajaran abad ke-21 yang pertama, iaitu C yang pertama iaitu critical thinking ataupun pemikiran secara kritis. Jadi apa itu pemikiran secara kritis? Pemikiran secara kritis dapat didefinisikan melalui keupayaan murid untuk menganalisis, menilai, menginterpretasi dan membuat keputusan secara rasional. Jadi apa maksud di sini ialah critical thinking membawa maksud kejap, terganggu. Baiklah, kita pergi kepada kompetensi yang pertama dalam asas pembelajaran abad ke-21 iaitu pemikiran secara kritis. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan pemikiran secara kritis ini? Pemikiran secara kritis ini membawa definisi upaya murid untuk menganalisis, menilai, mensintesis maklumat dan membuat keputusan secara rasional. Jadi, apa yang dapat lakukan, apa yang dapat kita faham ialah pemikiran secara kritis ini membawa maksud murid itu sendiri berfikir tanpa pertolongan daripada guru. Jadi macam kita selalu lihat, guru lebih menggunakan kaedah spoon feeding atau memberikan
maklumat secara atau menyampaikan ilmu secara bersahaja, secara satu hala. Namun dengan kaedah pemikiran secara kritis ini, kita dapat meningkatkan lagi potensi murid dalam pemikiran mereka, iaitu pemikiran secara kritis. Jadi peranan guru kita boleh lihat mengemukakan soalan arah sendiri. Jadi guru ini bertanggungjawab dalam meningkatkan keupayaan murid ini dengan menanyakan soalan yang tiada dalam buku. Bagi contoh, jika berkaitan dengan alam sekitar, kita bertanyakan apakah cara-cara yang bagus untuk menangani alam sekitar. Seterusnya ialah memberi tugasan berbentuk penyelesaian masalah. Seperti yang saya katakan tadi, memberikan soalan yang tiada dalam buku, yang memerlukan pemikiran yang lebih tinggi, bukan memerlukan mereka untuk berfikir secara kumpulan. Jadi dengan aspek ini kita dapat lihat bahawa pemikiran secara kritis ni dapat membantu murid juga, iaitu dengan berfikiran secara matang. Dan apabila murid berfikiran secara kritis, mereka akan mula mempercayai diri sendiri. Jadi dia akan tidak mudah terpengaruh. Apabila dia tidak mudah terpengaruh, keupayaan seseorang individu itu dapat ditingkatkan melalui pengajaran pemikiran secara kritis ini. Kalau dalam pembelajaran harian kita dapat lihat seperti soalan-soalan kebat, iaitu kemahiran berfikir arah sendiri. Fokus dalam PPM ini juga telah melaksanakan kebat ini. Dan yang paling terkini ialah program based learning, pembelajaran berasaskan masalah. Jadi program based learning ini kita rungkaikan sebagai program untuk guru untuk memberikan masalah kepada murid dan tidak menolong mereka, lalu melihat setiap isi-isi yang mereka tampilkan itu dapat selari ataupun tidak selari. Jadi dalam kumpulan itu kita dapat lihat murid itu dapat berkomunikasi dengan baik atau tidak, dan pemikiran mereka dapat berkembang sejajar dengan pemikiran-pemikiran rakan-rakan mereka yang lain. Baiklah, kita akan pergi kepada kompetensi dalam pembelajaran abad ke-21 yang kedua, iaitu C, creativity. Jadi apa yang dapat didefinisikan daripada creativity ini sendiri ialah keupayaan menghasilkan idea baharu, inovatif dan bernilai. Jadi standard pembelajaran abad ke-21 ini membuka peluang kepada murid-murid untuk merealisasikan apa yang ada dalam fikiran mereka, atau kita panggil creativity lah. Kalau seorang murid itu kreatif dari segi lisannya, maka murid itu dapat mengembangkan potensinya melalui sebagai contoh melalui perdebatan. Mungkin dia akan lebih selesa dengan perdebatan. Namun ada juga murid yang selesa dengan kreativiti dari segi penulisan ataupun dari segi hasil kraftangan. Jadi setiap murid-murid mempunyai keistimewaan mereka sendiri. Jadi sebagai guru kita haruslah memberi ruang eksplorasi idea, iaitu membuka peluang-peluang kepada murid. Bagi contoh, membuka kelab-kelab baharu, macam kelab-kelab yang tidak biasa kita dengar, macam kelab kraftangan, kelab tulis puisi, kelab apa-apa kelab sahaja sekalipun. Jika ramai murid yang masuk pada kelab itu, mungkin mereka dapat meningkatkan potensi mereka dengan bakat dan kreativiti mereka yang ada. Seterusnya, menggalakkan pembelajaran fizikal dan menggunakan pendekatan pembelajaran aktif. Kreativiti ini sendiri dapat lihat bahawa kita dapat gunakan, sebagai guru kita dapat gunakan bahan bantu mengajar, iaitu BBM, sebagai satu lonjakan kepada murid untuk meminati pelajaran-pelajaran yang ada dalam DSKP. Macam contohnya murid itu macam seperti sukar untuk menghafal sifir. Jadi guru ini mempunyai tugas untuk menarik minat pelajar dengan menggunakan bahan-bahan bantu mengajar yang lebih kreatif dan inovatif, supaya murid-murid lebih minati matematik, ataupun dengan kata mudah lebih senang untuk menghafal sifir-sifir tersebut. Mungkin dengan menggunakan gambar-gambar yang menarik, mungkin menggunakan haiwan-haiwan sebagai nombor. Jadi kesannya kepada murid akan lebih berani mencuba, berfikiran terbuka dan mempunyai daya inovasi. Jadi murid ini mendapat banyak hasil daripada kreativiti ini sendiri. Dan fokus dalam PPM ialah menggalakkan penggunaan teknologi digital
projek berasaskan STEM dan pembelajaran menentasi kurikulum. Apa yang dikatakan dalam apa yang kita dapat daripada kreativiti ini, Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan bahawa STEM ini merupakan satu kreativiti, kerana STEM ini juga STEM ini juga merupakan satu kreativiti dalam pemikiran manusia, iaitu pemikiran dari segi sains dan teknologi moden seperti reka cipta dan reka bentuk yang dapat dihasilkan, seperti penghasilan robot-robot, penghasilan coding, penghasilan pelbagai inovasi baru yang berkaitan dengan teknologi, ataupun mungkin mereka boleh buat sendiri penjanaan kecerdasan buatan sendiri. Okey. Seterusnya, peranan guru. Yang pertama adalah melatih kemahiran bertutur. Yang kedua, menggalakkan diskusi, iaitu perbincangan yang berlaku dalam kelas, sama ada perbincangan antara guru dengan murid ataupun murid dengan murid yang lain. Dan yang ketiga, mengajar etika komunikasi digital, iaitu seperti mana yang kita tahu, komunikasi bukan sekadar bersemuka, tapi pada abad ke-21 sekarang ni kita dah ada komunikasi dalam talian. Jadi sebagai seorang guru, menjadi tanggungjawab supaya guru tersebut mengajar murid macam mana nak beretika dalam talian juga, supaya murid tersebut dapat mengetahui batas-batas pergaulan dan batas-batas bahasa yang perlu digunakan dalam talian. Dan kesan kepada murid akan menjadi lebih yakin diri kerana telah diasah oleh guru kemahiran bertutur tadi. Dan yang kedua, mampu berhujah. Dan yang ketiga, berupaya berkomunikasi global. Yang seterusnya, 4C yang seterusnya adalah collaboration, iaitu kolaborasi. Dan secara definisinya, kolaborasi adalah kebolehan bekerja secara berpasukan untuk mencapai matlamat bersama. Fokus dalam PPM 2026 hingga 2035 adalah ada 3 dalam 4C ini, iaitu 1, pembelajaran kooperatif, iaitu pembelajaran yang dapat memupuk sifat bekerjasama dalam kelas tersebut. Yang kedua adalah projek berkumpulan, dan yang ketiga adalah pembelajaran sosial. Ketiga-tiga ini dia mengetengahkan supaya pelajar dapat bekerjasama antara satu sama lain dan tidak berlaku keciciran komunikasi dalam kelas tersebut. Okay. Peranan guru kita tengok yang pertama, menyusun aktiviti berkumpulan, iaitu guru perlulah menyediakan BBM ataupun idea untuk menyuruh pelajar tersebut membuat kumpulan dan juga berbincang antara satu sama lain. Yang kedua, membimbing interaksi murid supaya setiap murid bergerak aktif dalam apa-apa perbincangan yang berlaku dalam kelas tersebut. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi. Sikap ini boleh dipupuk dengan guru menyuruh murid untuk memberi pendapat masing-masing supaya setiap murid tersebut dapat bertoleransi dengan pendapat murid yang lain. Kesan kepada murid, yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, mengukuhkan perpaduan. Dan yang terakhir, meningkatkan kemahiran sosial. Baiklah, C yang kelima ialah karakter, yang mana sasiah dan akhlak individu. Definisi bagi karakter ini ialah pembentukan nilai murni, integriti, disiplin dan tanggungjawab. Jadi fokus dalam PPPM 2026 hingga 2035 ini, karakter ini merupakan pengukuhan pendidikan nilai. Maknanya di sini pendidikan bukan semata-mata akademik, bahkan dia juga menerapkan nilai dalam diri individu. Yang kedua, pembinaan sasiah. Yang ketiga ialah pendidikan moral dan civic. Melalui pendidikan moral dan civic, kita dapat belajar, kita dapat masukkan elemen-elemen nilai murni supaya dapat diaplikasikan oleh individu, setiap individu. Tak naklah terlalu lebih-lebih dalam kekat, tak payah. C yang keenam ialah citizenship, iaitu kewarganegaraan. Yang dimaksudkan oleh kewarganegaraan di sini adalah kesedaran sebagai warga negara untuk bertanggungjawab dalam konteks nasional dan global. Fokus dalam PPPM 2026 hingga 2035 ini dengan mengadakan pendidikan civic, patriotisme dan kesedaran global, di mana guru boleh menanamkan semangat cinta akan negara, mendedahkan isu semasa, menggalakkan aktiviti kemasyarakatan supaya murid-murid dapat memupuk nilai patriotik dalam diri dan peka terhadap isu masyarakat. Jadi, itu je lah. Tak nak dah. Jadi kita sudah lihat apa itu 6C. Jadi kita ingin tengok apa kesannya kepada
murid ataupun kemenjadiannya kepada murid. Jadi ada pelbagai faktor, ada pelbagai kesan yang kita dapat lihat kepada murid ini, iaitu yang pertama, mempunyai pemikiran yang tajam dan analitis. Macam kita lihat daripada critical thinking, iaitu C yang pertama, kita boleh lihat bahawa murid akan lebih banyak berfikir secara kendiri atau lebih terperinci dan meningkatkan potensi dalam daya ingatannya dan lain-lain. Seterusnya, bekerjasama dan harmoni dalam masyarakat majmuk. Kita dapat lihat daripada C yang terakhir, iaitu citizenship, bahawa murid ini akan dapat mengambil nilai-nilai murni dalam pembelajaran abad ke-21 dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya dengan membawa keharmonian dan perpaduan dalam bukan sahaja dalam kelas, namun juga dalam kalangan kelompok masyarakat. Dan terusnya, menghasilkan inovasi yang bermanfaat. Menghasilkan inovasi yang bermanfaat juga, bagi contoh, murid ini dapat menghasilkan inovasi melalui kreativitinya sendiri dengan menghasilkan fungsi-fungsi yang menarik ataupun mungkin juga menghasilkan teknologi baru. Dan terusnya, murid juga dapat berpegang kepada nilai moral yang tinggi. Apabila murid ini berpegang kepada 6C tersebut, murid juga dapat membina karakternya sendiri dalam C yang kelima dengan berpegang kepada nilai moral, iaitu nilai-nilai yang ditunjukkan oleh seorang guru dalam kelasnya, iaitu guru yang berperanan untuk menunjukkan nilai-nilai murni sebagai contoh bercakap dengan nada yang lemah lembut dan sopan santun. Dan murid ini juga akan meniru dan mengajuk cara seorang guru itu bercakap dengan cara lemah lembut dan baik hati. Seterusnya, bertanggungjawab terhadap negara dan dunia. Murid ini bila terbentuknya satu karakter yang menarik, maka tanggungjawab dalam diri murid itu dapat ditingkatkan kerana karakter yang dibina dalam diri murid itu menjadi seperti contoh menjadi seorang ketua. Jadi apabila menjadi seorang ketua, murid akan tahu cara untuk memimpin sebuah organisasi dengan baik pada masa akan datang. Dan terakhir sekali, berupaya berkomunikasi dengan yakin. Apabila communicationnya, iaitu C yang ketiga, dapat ditingkatkan. Jadi itu saja dari saya. Seterusnya, membentuk guru berjiwa pendidik. Implikasi 6C tadi terhadap pembangunan profesionalisme keguruan. Kita ada 4. Yang pertama adalah profesionalisme, iaitu seorang guru perlulah mempunyai sifat profesional dalam mengajar, menguasai pedagogi abad ke-21, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan mengikuti latihan berterusan. Ini supaya guru tersebut kekal relevan dengan keadaan teknologi sekarang dan mengajar seiring dengan perkembangan teknologi yang berlaku dengan sangat pesat pada waktu sekarang. Yang kedua adalah kompetensi digital, sama lebih kurang macam tadi, iaitu menggunakan teknologi secara beretika, menghasilkan bahan digital, mengurus PDPR dan pembelajaran hybrid. Dan yang ketiga, kepimpinan pendidikan. Guru menjadi mentor murid, membimbing sahsiah, menjadi ejen perubahan kepada generasi yang kian semakin memerlukan lebih banyak lagi guru yang profesional dalam pekerjaan dia. Dan yang terakhir adalah keprihatinan insaniah, iaitu memahami emosi murid, mengamalkan pedagogi penyayang dan membina hubungan positif. Akhir kata, guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi pembina insan. Baiklah, sekarang kita tengok cabaran dalam pelaksanaan transformasi. Dari segi infrastruktur dan teknologi, kita boleh tengok di mana pendidikan di Malaysia ni banyaknya menghadapi masalah kekurangan ICT, iaitu fasiliti tidak mencukupi di sesetengah sekolah. Sebab apa benda ni berlaku? Sebab kekurangan dana, terutamanya di sekolah pedalaman. Yang kedua iaitu jurang digital. Ketidakseimbangan akses internet antara bandar dan pedalaman, di mana pelajar-pelajar di pedalaman susah untuk menggunakan internet untuk mencari bahan-bahan belajar dan sebagainya. Dari segi kedua iaitu model desain, di mana guru-guru terbeban dengan banyak tugas. Kalau kita lihat dari segi pendidikan, guru bukan sahaja menyampaikan ilmu semata-mata, tapi guru juga bertugas sebagai kerani,
mengurus pentadbiran dan sebagainya. Dan kita tengok di mana dari sudut modal insight ini, sistem pendidikan kita menghadapi masalah kekangan masa di mana kesukaran untuk menyeimbangkan pengajaran, penyediaan bahan digital dan pembangunan digital. Baiklah, inilah rujukan-rujukan yang kami ambil daripada sumber-sumber yang sahih, lagikan benar. Baik, dan antaranya ialah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, iaitu daripada ulama websitenya. Jadi kami ambil daripada bahan rujukan RPM tersebut dan kami menukarkan kepada bentuk slide yang mudah difahami dan mudah dibahas. Dan ada juga rujukan-rujukan lain daripada buku-buku dan jurnal-jurnal yang lain. Jadi, sekian, terima kasih.